bang? Beli apa banyak tu tengok sikit boleh kat bazar? Apa tu? Oh, saya YouTuber kecil-kecil je. Beli apa tu? Apa tadi jual? Apa tu? Jom. Ui. Oh, sedap. Yang ini banyak gila ni. Air 2. Air 2. Nasi ayam. Oh, selamat berbuka bang. Selamat buka. Kat sini apa yang paling laku bang? Semua laku Semua laku Berapa ringgit je ni? Satu twing ni? Wing, sikit. RM1 je, murah ya? Murah Murah saja. Ya. Buntuk ayam. Berapa ringgit? RM1 juga? RM1 juga. Sampel bang. Wah, besar tu. Sini buka pukul apa bang? Saya pukul 2 dah. Dah bakar hidup orang dah. Awal dah Awal banyak nak dibakar. Ya. Boleh kontak nombor ni ya? Samsul. Okey, terbaik. Baik. Akak beli apa kak? Hari ni kat bazar? Ni macam-macam lah. Macam-macam ke? Air pun ada. Ui, berapa orang kat rumah kak? 8 orang. Ui, 8 orang. Memang kenyang ni. Ui, terima kasih ya. Okey. Kat sini apa yang paling laku kak? Ni laksa biusuk paling laku. Hari-hari sold out. Sold out. Terbaik kak. Yang laksa sarang ni apa beza dengan laksa biasa? Laksa sarang kita goreng. Telur dia kita buat dia macam telur sarang. Jadi nampak macam sarang burung sikit. Memang cantik. Terletak je. Alhamdulillah. Ini berapa kak laksa? Kalau laksa telur rebus RM7. RM7? RM9. Laksa sarang RM7.5. Okey, terima kasih. Beli apa je kat bazar Pantai Dalam hari ni bang? Beli apa tu? Sambal hijau. Sambal hijau? Oh, sama saja? Sambal hijau. Makan itu aja ke dik? Tak, mak nak masak mak. Oh, mak nak masak. Kat sini memang dessert je? Sini Memang dessert je. Yang paling laku kat sini apa kak? macam-macam. Macam-macam. Sejuk-sejuk sini. This one is my favourite. Yang atas tu warna hijau, bawah tu Tepung pelita. Oh, seri muka. Itu sedap. Ini abang beli apa abang? His favourite is Oh, nasi goreng and onde-onde. Alright. Ni kira berapa bang? Mi goreng semua? Biasa RM5, campur RM6. Campur RM6. Oh, boleh campur lah bihun mi semua. Oh, ini apa pula? Ayam lah untuk partner dia. Ni Oh. ayam, ni ikan masin, udang. Yang tu ada kerang. Berarti ada kerang special Kat bazar beli lauk apa bang? Tengok sikit boleh? Plastik apa tu? Adalah laksa. Laksa sedap. Tepung pelita. Tepung pelita tu favourite. Ayam apa? Ayam Percik. Ayam percik. Ya. Memang selalu datang bazar Pantai Dalam ke bang? Saya sekali. Selain itu kat mana lagi abang dah pernah pergi? Kadang kat Bangsa lah. Oh, Bangsa. Okey, terima kasih bang. Kita blender tak campur air bang. Kita blender buah saja bang ya. Buah sahaja kita blender. Ini tahu berapa ringgit bang? Ini tak tahu berapa ringgit? Baru 15. Kalau lain 40-50 ringgit. Piau punya bang. Piau punya. Kau punya. Tak ada ais langsung Tak ada ais. Kita blender tak pakai air. Kita Blender pakai buah saja, tak campur air. Adik, beli apa tu? Banyak tengok sikit boleh? Hari ni beli apa kak? Borong apa tu? semua anak. Churros. Tu apa bubur lambuk? Ramai yang beli bubur lambuk ya? Memang favourite ke? Pemuda bagi. Oh, dia yang bagi. Terima kasih. Dia kata favourite je. Hai. Tidak, you makan bubur lambuk tak? Setiap hari makan. You should try. Semua benda I makan tolak kayu batu saja. Sihat saya, alhamdulillah. Dalam ni rasa macam ada kayu dan batu juga. Azim. Asalkan boleh makan. Ya, terbaik. Thank you very much. Thank you, alright. Murah rezeki. Bye. Thank you. Mereka bandi hari ni beli apa je tengok sikit boleh? Plastiknya. Ni Air tembikat. Harga saya tengok ini. Ini yang tadi dapat free tu kan? Saya pun dapat, terkejut saya. Terima kasih adik bang. Bye. Dia nanti nak kena like Ya. Kat sini apa yang paling laku kak bang? Bos, ayam bakar basuh daging salai. Daging salai apa keistimewaan dia? Pedas tak? Dia pedas tak berapa nak pedas sangat. Oh, manja-manja je pedas dia. Orang tak kuat pedas boleh makan. Budak-budak pun boleh makan. Budak-budak pun boleh. Ikan keli ni nampak sedap Berapa ringgit satu kak? Yang keli basah punya RM6. Yang salai punya RM7. RM7. Murah-murah je Daging salai. Daging salai. Ya. Daging salai RM7. RM7. Lambat datang cepat habis. Ya. Ini negeri mana ni? Resepi ni? Negeri Sembilan. Melaka. Asam pedas Melaka. Asam pedas Melaka. Okey. Assalamualaikum kak. Abang hari ni beli apa kat bazar makanan? Tunjuk sikit boleh makanan. Apa tu? Laksa lagi apa bang? Tepung pelita. Selalu datang ke pasar malam. Pasar malam pula. Bazar Pantai Dalam ni?
Oh, musafir. Dari mana? Oh, sampai. Oh, baru sampai elok. Kat sini apa yang paling laku, abang? Vanilla blue, jagung Jagung, dan Solero. Solero. Aiskrim kan Solero kan? Perisa limau kan? Yes. Asam sini. Oh, semua ada aiskrim vanila. Yes. Ya, betul. Okey. Sama harga dia tanpa aiskrim dengan Aiskrim strawberry. aiskrim strawberry. Semua harga sama ke dengan aiskrim? Harga sama. Harga sama juga. RM9. Bungkus RM9. Okey. Kalau kecil lagi, kalau besar tu. Hai, adik nak tanya sikit hari ni kat bazar you beli apa? Kuih apa ada? Kuih popia, onde-onde. Popia dengan mak ke? Oh, terbaik. Selalu datang sini ke Batam Dalam? Selain itu mana lagi bazar you guys dah pergi? Biasa kita duduk sini. Oh, dekat saja. Okey. Kat sini yang paling laku bang, Kak? Inilah susu. Donat susu. Susu coklat. Cake coklat moist. Moist. Berapa ringgit kira donat satu bekas? Ni RM8. Dan nak susu 10. Oh, Susu saja 8 dengan 10 murah je. Buat sendiri Kak? Buat sendiri. Ini apa ni? Dade mangga. Dadi berapa ringgit ni? RM5. RM5 saja. Assalamualaikum abang. Nak tanya sikit hari ni beli apa kat bazar bang? Biasa air. Air apa tu? Air Milo. Teh ke kopi tu? Kopi kau dengan coklat. Dengan coklat. Berapa ringgit tu bang? Satu air tu. Satu RM6, dua RM10. Berapa tu tak harga tahun ni abang? Dia adalah okey lah, macam biasa juga. Boleh lah eh. Boleh Kita lah. Ramadan nak buka nanti. Okey. Ayam ada? Ayam ada, sok ekor, sok kambing, sok urat, sok ayam, air tebu bos. Berapa ringgit abang? RM5? Air tebu, paket RM8. Okey. Botol RM5. Botol RM5 je. Murah-murah je. Sok ayam RM7. RM7, Sok urat, sok RM12. kambing, sok ekor RM12. Terima kasih. Campur pun RM12. Poting bang. Assalamualaikum Kak. Nak tanya sikit kat bazar beli apa hari ni? Apa tunjuk sikit? Apa tu? Donat. Donat ini? Roti jala. Roti jala. Harganya okey ke berpatutan? Okey. Okey. Ya, tebu lah. Ayam tebu. Satu jak RM8. Dia punya kita misi. Cuba bungkus. RM8 lah. Bazaria Pantai Dalam. Dah masuk bungkus, kita letak dalam ais. Baru dia sejuk elok. Satu jak RM8. Tebu. Beli apa bang? Sporting tak hari ni? Ayam gunting. Murah-murah je ke bang? Okey. Okey, terbaik. Selamat buka. Alright. Ikan apa jadi ni bang? Ikan teri, pari, tiakap, bawang, Bawal. tikaru. Semua ada eh? Hari 15 ada, 10 ada. Oh, murah-murah je eh? Dalam tu ada apa? Daging, perut, Oh. ulang, sup ayam. Orang buat sup handsome. Itu yang penting eh? Bulu manis. Ya. Yeah. Banyak belinya. Apa yang Kak beli hari ni kat bazar Ramadan? Keladi lagi? Temikan lauk-lauk? Beli ayam je, ayam madu. Ayam madu kita buka. Kat sini yang mana paling laku Kak? Semua laku. Semua laku eh. Sedap lah maknanya betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. RM1 je ke berapa ringgit ni? RM3? RM2? RM2.5. RM2.5 saja. Ini RM2, RM2, RM1, RM4. Rasa RM1, ayam RM4 saja. Pukul berapa buka Kak? Tadi jam 2. Jam 2. Hari ni beli apa kat pasar Pantai Dalam? Bazar Pantai Dalam. Beli apa je Kak? Cendol. Cendol? Cendol, nasi kerabu. Nasi kerabu. Air tembikai. Okey, memang selalu datang sini ke makcik dengan mak ke? Dengan mak ke? Dengan mak setiap tahun lah. Selain pada bazar Pantai Dalam, mana lagi kegemaran akak dengan adik? Pergi bazar. Bazar Bukit 5 Kirara. Oh, Kirara. Oh, dari sana. Jauh datang sini. Assalamualaikum. Kat sini yang mana yang paling laku, Dik? Sini paling laku rojak biasa Kak. Rojak biasa. Berapa ringgit satu? Rojak biasa RM6. RM6 saja. Lagi apa lagi yang special? Special kita ada rojak mi ayam sotong. Rojak mi ayam sotong. Oh, campur lah ayam dengan sotong. Tapi semua kita bungkus asing. Ayam kita bungkus asing, Asing. sotong asing, mi asing, sayur asing. Bagi tahan lama kan? Okey, terima kasih.
Hari ni beli apa kat Bazar Ramadan? Tengoknya bubur lambut Ni roti john beli tepung kita dengan kulit Ui, sudah sedap lapar saya. Ni bubur lambut. Bubur lambut susah cari kat sini je ada Berapa ringgit satu batang kak? Yang jambu RM4, RM4.10. RM4.10 je. Dimsum kira macam mana? Dimsum 1 cucuk RM4, 3 cucuk RM11. RM11 je. Nak tanya hari ni beli apa kat Bazar Ramadan? Saya beli nasi. Tunjuk sikit boleh? Lauk ayam. Lauk ayam. Selalu datang ke bazar sini? Selalu. Selain bazar Pantai Dalam, kat mana lagi? Kompedan. Traffic light? Ni kedai yang sama ya? Sama ya. Sama. Nasi ayam, martabak, ayam daging, RM5 kan. Okey. Assalamualaikum kak. Nak tanya sikit beli apa kat Bazar Ramadan hari ni? Tengok sikit. Apa tu? Kepak ayam madu Ui, sedapnya. Berapa ringgit? RM10. Kat sini yang paling laku memang kepak Kepak. Berapa ringgit bang? RM2 Oh, okey okey. Semua harga sama ke lain-lain? Lain-lain. Lain-lain ya. Air pecik ni. Ayam pecik RM5. Dari beku ya? Ini kulit ayam kak. Oh, kulit ayam. Frozen. Assalamualaikum bang. Hari ni beli apa kat bazar bang? Tengok sikit boleh? Roti john. Ui, roti john berapa tu? Banyak tu. Satu je. Ini laksa telur sarang apa keistimewaan dia daripada laksa biasa tu? Dia ada Telur goreng, telur dadah telur bersarang. Telur sarang. Telur sarang. Oh, susah buat telur sarang ni kak? Susah sikit lah. Tak banyak. Oh, berapa ringgit satu kak? RM7 je murah-murah je Telur RM6.5 je. Yang sarang kita ada khas orang buat dekat rumah. Oh, kat rumah ada yang buat ya. Okey, terima kasih. Beli apa bang hari ni? Tunjuk sikit boleh plastik. Di sate. Sate lagi apa tu? Dengan roti john. Roti john. Selalu ke datang kat Pantai Dalam ni? Boleh lah. Seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Setiap Ramadan lah. Ni kira macam mana bang? Kira berapa ringgit ni? RM6 lah. RM6? 5 biji RM6. 5 biji RM6 je. Oh, ada perisa apa je? Ada ketam, sotong, ayam dan daging. Ketam, sotong, ayam dan daging. Adik beli apa tu? Tunjuk sikit boleh tak kat Bazar Ramadan Pantai Dalam? Beli apa tu? Bihun sup Bihun sup? dengan Sedap. daging apa ni? Daging Ayam asam ke? black pepper. Oh, black pepper. Memang selalu datang Pantai Dalam ke? Memang tinggal sini. Oh, memang tinggal sini. Berapa ringgit satu bang? Satu RM1.5. RM1.5 saja? Oh, murah je. Jual apa lagi abang kat depan? Popiah? Ada kopiak kan? Popiah. Ayam dah siap lagi. Ini carbonara. Ini Big Mac, ini carbonara. Big Mac carbonara. Ya. Tengok beli apa je kat Bazar Ramadan hari ni, tengok sikit boleh? Apa tu? Famosa. Sedap. Selalu datang kat Pantai Dalam ke untuk bazar ke? Memang duduk sini. Memang area sini. Dia kalau tak baik. Kak, kita nak bayar. Samosa. Berapa ringgit kak? RM1.50 one pieces. Satu murah-murah je. Gemuk-gemuk Nanti ayam, kentang nak habis lagi. Oh, okey. Sana tu ketayap. Tinggal tayap. Tayap ini dia kelapa lah kan. Kelapa manis. Manis luar dia biasa. Cantik. Beli apa pada Ramadan? Beli macam-macam ke? Kuih ada beli kuih? Kuih baru tengah cari. Oh, baru nak cari. Okey, selamat buka. Sosis 5. Ayam besar 9. Kecil RM2 je. Oh, murah-murah je. Berapa ringgit kiranya bang? RM10 ikan nasi. Berapa besar ayamnya? Oh, ayam ni. Kotak ya. Beli apa tu? Roti john. Roti john. Memang ramai beli roti john Memang sedap kat sini. Ui, menarik. Boleh Lagi-lagi lah. kuih apa dia bang? Kuih dari bawah ini baru masuk. Oh, baru masuk. Okey. Sebelum ni pergi bazar mana? Babi.
Oh, telawit 1 sampai 4. Okey, terima kasih Kak Abang. Selamat buka. Ya. Ini kuih apa ni? Ni kuih bangka bandar. Gula Melaka Apa beza yang ni? Ini lopes. Tanpa tulang ke ada tulang? Ada tulang sikit. Yang tak ada tulang yang kecil tu RM2. Sausnya ni RM5. Buka pukul apa Kak? Buka pukul 3. Pukul 3. Yang sini apa yang paling laris? Menunya? Laksa? Kedah. Laksa Kedah. Apa keistimewaan laksa Kedah dengan yang lain-lain ni? Yang keistimewaan dia sebab kuah dia, kuah dia pekat. Oh, pekat kuah ikan dia. Betul. Okey. Yang ini mi rebus. Mi rebus. Berapa ringgit sama? RM5. RM5 juga, murah je. Terima kasih Kak. Kat sini yang paling famous apa Kak? Tepung pelita ke? Berapa ringgit satu bekas? RM5. RM5 je. Apa keistimewaan dia? Dalam dia ada sengkuang Cina. Sengkuang Cina. Oh, lain daripada lain ya? Selalunya tak ada kan? Dari asal negeri mana ni Kak? KL je? KL je menarik. Ini kuih akot dari Kelantan ke? Orang sama juga jual. Okey. Daging ayam campur pun boleh. Berapa ringgit ni Kak? Satu per ringgit? Satu RM2, 4 RM6, 4 6 RM6. RM9, 7 ketul RM10. Yang paling laku yang mana Kak? Semua laku. Semua laku. Okey, tu sedap. Kira berapa ni peneram Kak? Merah satu pack RM10. Kita ada extrakan 10 kat dalam dia. 10 tu percuma? Oh, dalam dia ada 50. dia boleh tahan seminggu ke atas. Satu set dapat RM5, 18 pieces. Nasi Daging? daging ayam asam. Ada spesialnya air asam utara dengan kuah sup. Dengan kuah sup sekali. Oh, keistimewaan dia. Kat sini ayam apa baik laku bang? Itu air ketira, ada cekla, Rebina lain. Berapa ringgit satu kalau kecil? Ada satu harga juga. Apa ringgit? Nasi dengan cawan harga dia sama juga. RM5 je. Oh, murah je. Satu harga je. Ni air bancuh ke bang? Ya, betul. Ya. Apa yang paling laku kat sini? Semua laku lah. Semua laku. Tapi yang paling menarik tu yang mana awak showkan? Paling menarik. Paling menarik strawberry lah Kak. Strawberry. Oh, memang bancuh terus kat sini ke? Jadi bandel dengan ada yang cup. Oh, cup pun jual, cordial pun jual. Okey, terima kasih banyak. Yang mana paling laku Kak kat sini? Best seller nasi minyak dengan nasi kukus. Tahu ayam ke? Ayam goreng berempah. Ayam goreng berempah ni. Oh, menarik. Asam RM6 satu. Ni original Kelantan dia. Ikan fresh yang kita pakai. Strawberry vanilla. Ni air. Lagi. Paling laku yang mana? Roti John ke bang? Roti John RM8 padu lah kita bagi. Daging dengan ayam. Kambing pun ada? Oh, Kambing pun special. ada. Special. Ini apa? Brownies? Kemudian ini kek brownies. Gula Melaka kat dalam ni. Oh, tengok sikit. Wah, sejuk eh? Sejuk lah. Alright, kat sini yang mana paling laku Kak? Cucu Menu. dah. Besar-besar udang dia. Ni RM2.20. Letak 2 udang. Bubur lambuk pun ada? Ini daripada Kampung Baru. Ini orang hantar daripada Kampung Baru. Terima kasih Kak bang. Sama. Kat sini apa yang paling laku Kak? Otak. Otak-otak berapa? 10? 15 je. Oh. Ini isi apa? Ayam ke? Ayam ini ikan. Terima kasih.